Bos. Ha, Kan sekarang ni kan bulan puasa kan. Ha? Saya nak request nak balik awal lah. Sebab Balik awal? saya nak prepare barang-barang masak apa semua. Oh, awak hang masak catering tu 1,000 orang lah yang nak ambil masa bila kerja-kerja. Tak adalah. Saya kan nak berbuka. Nak masak untuk berbuka. Sekarang kau rasa 7.30. Ni balik pukul 6.30 pun dah lagi. Saya nak repek. Mana sempat? Tak ada mengada, tak ada mengada. Tak ada Nak mengada. awal sikit Tak ada je. mengada. Ambil mana? Nak pergi rehat dulu bos sebab kan bulan puasa kan. Rehat? Saya nak tidur kejap. Yelah bulan puasa. Rehat tak ada makan kan? Tak makan kan? Tak payah duduk rehat. Kerja, sambung kerja. Ni banyak lagi daging nak kena potong. Asal nak merepek Ahmad? Tak ada. Saya bukan makan pun. Tak sebab tak makan lah, kena kerja. Nak rehat je. Kerja tak ada tidur. Mana ni? Rin, ni. Kerja semua dah siap kan? Dah. Ni kau nak balik dah ni? Ya betul. Ni, nak abang. Rani masuk berapa tadi? Pukul 9 kan? Ya betul. Esok, pukul 6.30 ada masuk sini dah. Pukul 6.30 duduk kedai. 6.30 pagi? Ha. Baru nak masuk subuh. Tak. Ni, subuh masuk 6.19 kan? 6.19 tu lepas main subuh, hang terus main kedai. Mana boleh macam tu? Dah halalang hang bangun awal. Hang tak buat apa-apa kan? Tak, hang main. Ni, puasa-puasa tak buat apa-apa ni hang main. Buka kedai awal-awal. Kita kena cari duit ni, cari customer ni. Hang selalu merepek dia lambat lah. 6.30 terpacak kat sini, buka semua ni kedai ni. Faham?